Oh. Khalif. Malas sikit lah. Ismail? Wait. Macam mana kau masuk bilik aku ni? Aku tak tahu. Aku ingat semalam kita minum-minum. Lepas tu, tak tahu apa terjadi lah. Kau janji kau bertanggungjawab, ya? Assalamualaikum Encik Ismail. Kami daripada Jabatan Agama Islam. Kami dapat laporan mengatakan Encik Ismail berkalwat dengan Encik Suri Dewi. No, ni perangkap! CEO terkena ditangkap khalwat. Ini berita tergempar kita ni untuk tahun ni. Apa alasan kau lagi, Encik Ismail? Jangan lupa like, share dan follow Du Drama.